tahniah kepada semua anak-anak pelajar. Anak-anak temu, waris temu, cikgu-cikgu saya temu dan saya temu. Telah hampir anak-anak berada di sekolah Suku Putra ini selama 5 tahun. Walaupun seperti saya dah tahu, tapi saya ingin sampaikan beberapa perkara. Tuan-tuan, bagi calon SPM 2025, pada tahun 2025 adalah satu tahun yang cukup mencabar. Kerana SPM dijalankan sebanyak 2 kali pada tahun 2025. Yang pertama, untuk calon SPM 2024 dilaksanakan pada 2025. Bagi calon SPM 2025 pun dijalankan pada tahun 2025, iaitu pada bulan Mac 2025 bagi calon SPM 2024 dan pada bulan Disember bagi calon SPM 2025. Maknanya cikgu-cikgu bekerja keras tahun itu untuk hadapi 2 SPM yang besar. Ini Putra tuan-tuan dan puan, kita berada sebanyak 21 subjek ataupun mata pelajaran, termasuk subjek keras dan juga elektif. Untuk pencapaian SPM 2025, alhamdulillah, daripada 21 subjek yang anak-anak tuan-tuan hadapi, 14 subjek ada peningkatan yang baik. Kerana anak-anak dari waktu itu saya baca. Yang pertama, bahasa Melayu. Dari grade purata mata pelajarannya 5.06 kepada 4.96. Pendidikan Islam daripada grade purata 5.33 kepada 4.48. Pendidikan moral daripada grade purata 5.54 kepada 4.97. Matematik daripada 7.58 kepada 7.19. Matematik tambahan daripada 6.73 kepada 6.32. Subjek ini antara peningkatan yang besar. Risik account daripada 7.27 kepada 5.86. Reka cipta daripada 5.27 kepada 4.43. Perniagaan daripada 4 kepada 3.84. Ekonomi daripada 7.47 kepada 6.37. Satu peningkatan yang agak besar. Sains komputer daripada 3.63 kepada 3.14. Manakala semua subjek sains tulis, kimia, bio, fizik berlaku peningkatan. Fizik daripada 5.64 kepada 5.18. Kimia daripada 6.68 kepada 5.36. Satu peningkatan yang agak besar. Bio daripada 6.09 kepada 6. Bahasa Cina dari 4.85 kepada 4.45. Tahniah kepada semua anak-anak, semua guru-guru yang terlibat dalam memastikan kejayaan yang dicapai pada hari ini. Yang mendapat semua ini. Bagi grade purata sekolah untuk tahun 2024, grade purata sekolah ialah 5.91, meningkat kepada 5.71. Bagi patut layak mendapat sijil bagi tahun 2024, 85.64% meningkat bagi tahun 2025 kepada 87.96%. Untuk
straight A. Straight A tahun lepas 2024 lagi kita tidak ada yang dapat straight A. Ada 2 orang pelajar kita yang dia miss untuk dapat straight A. Tapi dengan kerja buat guru-guru, jabat guru-guru, sokongan dan dorongan kepada baris kita anak pelajar sekalian, hari ini kita mendapat seramai 3 orang mendapat straight A. Banyak pada anak pelajar tersebut dan keseluruhan ada 3 orang itu yang umumkan ini ya. Pertama, dengan mendapat 3A plus, 6A dan 2A minus, iaitu Chun Zian. Kedua, yang mendapat 3A plus, 8A, Teh Yun Chi. Kemudian yang ketiga, yang mendapat 4A plus, 3A dan 1A minus, Nur Adariyah Inspirasi Desa Australia. Ada tak? Ada tak? Ada. Banyak. Tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan dan puan daripada 30 orang yang cikgu itu dijadikan sebagai muangkat mereka, daripada 30 orang, 16 orang mendapat sekurang-kurangnya 5A. Tahniah. Untuk pencapaian 5 tahun ke 2021 sehingga 2025, tahun pencapaian ini adalah yang terbaik untuk 5 tahun kebelakang. Tahniah dan selamat kepada semua anak-anak pelajar. Tahniah. Saya dah cabar anak-anak, hari ini saya akan tunaikan insyaAllah. Bagi mana-mana pelajar yang mendapat A plus yang banyak, A plus dia straight A dan A plus yang banyak, hari ini kita akan tunaikan sumbangan daripada PIBG dan juga koperasi sebanyak RM1,000. Ini yang kita salurkan insyaAllah untuk anak-anak pelajar tahun depan. Kemungkinan hari ini YDP kita baru dia nak tambah menjadi 2,000 dan sebagainya, terpulang kan? Tapi untuk YDP yang lama, kita ada sumbangan untuk pelajar kita yang dapat straight A, A plus yang banyak. Tuan-tuan boleh kira lah, boleh dengar tadi saya umumkan siapa yang A plus yang banyak tadi, dia yang akan mendapat RM1,000. Dimulai dengan pencapaian 5A SPM 2025. Dipersilakan Nur Kamalia binti Abdul Laki. Silakan bersama dengan waris untuk ke atas kereta. Seterusnya pencapaian
dipersilakan Kan Chao Jing. Li Hui Ling. Jessie Han Shiki. Dipersilakan Hua Jun Chuan. Orang pelajar SMK Tungku Putra telah memperoleh keputusan straight A's dengan pencapaian 3A+, 6A, 2A-. Dipersilakan Gu Chun Zian. Delapan A, dipersilakan Tae Yong Ji. Dengan pencapaian 4A+, 3A dan 1A- serta menjadi pelajar terbaik SPM 2025 SMK Tungku Putra. Dipersilakan Nur Adawiyah Izzi Azmi Tanti Abdullah.